Welcome to the stream. Siapa yang baru masuk, korang boleh picit dulu otak boleh picit dulu button like. Dan inilah hari terteruk dalam sejarah. Kenapa saya cakap hari ni hari terteruk dalam sejarah? Nasi ada kau. Okay, sabar ya. Sekarang ni hello? Ngelag ke game ni? Sabar jap, ngelag ni game ni. Sekejap. Game saya ngelag pula guys. Cakap apa tu? Sekejap, sabar jap. Ngelag ni, apa pasal ni? Apa pasal je, sabar jap. Ngelag ni. Okay, welcome to the stream. Siapa yang baru masuk boleh picit button like guys Picit button like guys Sabar jap By the way, thank you daripada North Bow yang request game ni. Sabar jap. Yes. Sekejap ni game Aduh, okay. Sabar jap. Takpelah, saya buka je lah ni. Alamak, game ni tak ada ni lah. Baru saya tahu game ni dia tak ada. Push. Tiba-tiba tak nge-lag guys. Sabar jap. Tunggu jap lagi guys. Tak terang lah. Sekejap. Saya nak kasih terang dulu je. Terang manual ni guys. Terang guys. Nice, kejap ni. 4K 1K je saya punya live. Phone ni mana support? Oh, okay. Sabar jap. Jom guys Saya nak tengok live saya dekat ni dulu je. Nak check ada tak, sebab saya nak. Kenapa game ni tak ada ni? Padahal ni game tau. Saya tengok dia tak kuat. Okay, jom saya check dulu saya dah live belum. Saya dah live belum? Saya dah live. Saya pun tak pasti saya dah live belum. Saya risau je tak live. Okay, let's go. Okay, nice kali saya nak 3-0 lah guys. On melek lah. Kalau saya off tak melek. Frame rate cap 120 lah. Screen scale advanced setting. Vertical normal je lah. Sekejap sabar jap. Saya buka dulu saya punya live. Saya belum nampak live saya. Saya tengah live Okay. Okay, let's go. Kita start the game guys ada new game. Ada macam-macam Kali ni je lah, senang sikit. New game nombor 1. Apa ni cakap ni?
Apa ni? Dia suruh apa ni? Brightness. Brightness macam mana ke? Brightness. Brightness. Brightness kasih tinggi ke? Dia nampak macam HD sikit lah. Pasal ni. Kita tengok benda ni Kita tengok. Okay, what is this? Saya dah 5 subscriber tak perasan Saya kena tangkap guys. Tak baik ni guys. Aduh, saya kena tangkap guys. Allah. Memang paling teruk lah guys. Saya kena tangkap. Ini seram game. Ini seram Saya kena tangkap. Saya kena tangkap. Okay, suara dia memang ikut suara saya kan. Jadi ikut suara kipas saya ni. Hui! Suara pasti. Saya keluar. Yuh! X1 ada X1 Dia macam baby in yellow Furlong. Melek ke? FPS 30. Kenapa 30 FPS? 20, 12, 15. Ni sebab stream lah guys. Dia macam biasa lah. Stream confirm lah FPS macam turun Kita tengok lah. Dia punya HD pun HD nak mampu. Oh, kenapa ni? B mana satu? B mana satu? Hah? B mana satu? Bukan apa-apa. Boleh tapi dia bukan apa-apa. Sekejap je. Pasang ni. Yang rosak lah controller. Melek ah guys, melek ah. Minimal 40 FPS Dia saya nak saya punya ni dia nampak tu 3K 720 1K je doh. 190 2K lah 2K yes 2K ataupun 1K je. Dia bukan sebab apa, dia sebab dia punya ni je. Tadi 3K kan memang 3K lah. Okay ni. Dia 60 FPS dah boleh lah. Let's go So, saya punya video YouTube pun 1K je. 180K je. So, apa ya?
Susah gila aku punya. Apa tu? Aku punya VTuber ni lagi besar. Hello? Pasal? Hello? Betul. Dekat rumah je. Betul. X attack. X attack. Oh ni. Baik ah game dinding. Sabar ya. Sabar je. Ini gila pun. Sabar je dah macam pelik je ni. Saya perlu buat apa ni. Saya kan setting juga sebelum ni. Sekejap melek lah. Bukan melek tadi. Saya nak change saya pilih 1.8 ni ada ni sikit. By the way, siapa yang nak donate social bus boleh pergi kat sini, saya bagi kat atas. Okay, sabar ya. Aduh. By the way, siapa yang nak ni boleh ni guys ada ikut benda ni guys. Let's go. Ni game sini tu. FPS lumayan aku tu headset. Kau beli ni? Oi. Satu. Ini seri yang baik. Panjatlah. Aduh. Makan kau. Beri kumbang tu. Kita guna dengan kumbang ni. Kita jadi kumbang. Katanya dia masuk laut kau. Belum masuk air. Lihat. First time main game ni. Tak pernah main game ni. No. Jatuh ni. Apa FPS dia rendah sekejap. Saya nak tukar saya punya jadi 1K Sekejap mana tahu kalau saya letak dekat ni dia jadi. Apa stream saya lag? Saya rasa sebab ni kot. Saya kena ubah lagi ke belakang kan. Ni lah 1280 60Hz. Apply. Yes. Oh 120 screen scale. Oh ni dia buat screen dia makin besar lah. Gini lah. Brightness, advanced setting, brightness tinggi sikit lah. So
Game setting, blur quality. Apalah ada blur guys. Boleh lah blur. Resolution back. Audio. Hero voice on. Benda sini ni. Game ni dapat sini je. Oh nampak. 1K lah game ni. Sakit dia mati aku. Makan kau. Mahang kau. Kena aku. Ulat bulu ni. Makan. Sedap. Minimal 2 jam kita main hari ni. Kita main 2 jam Mati. Kalau alamak saya lupa challenge. Kalau saya mati saya kena sebut miau. Cringe, sangat cringe saja kan. Ini pun challenge daripada ChatGPT gitu kan. Sebab saya nak kena buat untuk lebih ramai orang, kita akan buat challenge. Kalau saya mati saya kena cakap miau je. Memang sangat cringe. ChatGPT, why did you do this to me? Be bind. Kau tahu tak, aku tekan B ni susah. Aku nak kena tekan lama-lama baru boleh tekan B ya. Oh, dia kena tekan. Kita buang tu. Oh. Dia buat apa? Serang. Moss berry yang kita dapat guys. Dia tidur. Oh, terpadi. Sekejap. Sekejap lagi. Lama tunggu. Okay, let's go sana balik ya. Thank you Pinda. Like lah. Tak mana kenapa ada like? Dia memang like. Sabar je. Masalah betul lah phone ni.
masalah sikit phone tadi rosak. Aku lalek je. Sorok sakit. Penat ke? Pasal dia penat. Hui. Harap tak ada masalah lagi. Apa 30 FPS? Saya tahu kenapa dia lagi. Panas. Phone ni panas. Boleh tak tahu. Saya tak boleh double jump ke? Dalam game ni tak boleh double jump. Kau. Makan kau. Alamak, by the way guys, yang subscribe boleh masuk channel saya dalam link. Nanti saya akan put link dekat description siapa yang nak masuk. Alamak, benda tu. Makan kau. Aku rasa memang lag tu kalau aku stream. Masalahnya dalam ni FPS dia 30 yang berbaloi lah. Panas tu. Aku tak tahu kenapa dia panas. Masalahnya masa aku tengah main sekarang ni, dia punya grafik tu cantik gini. Sedangkan dalam live yang saya tengok sekarang ni, burik. Skill. Saya tengok macam dua. Ada berry ke kat atas? Apa bunyi berry tu? Lari dia. Alamak, jatuh pulak. Alamak. Nak naik. Di sini kot. Alamak, gelap lah. Jangan jatuh Kalau mati memang saya kena mati. Kalau dalam game ni mati, saya sendiri yang mati. Tak payah langit berry, tak penting pun. Aduh, masalah lah. 3 jam cos. Masalah dulu ni. Oi. Apa pasal ni? Sakit ke? Aku pun tak tahulah time dia. Ni. Press. Tekan atas. Oh, rehat. Oh, kalau kita rehat nyawa bertambah. Nasib saya tak mati lagi Memang terbaik dulu dia. Kenal nasib baik. Saya risau sebab bateri dia ni ada masalah sini. Tolonglah jangan bateri habis ni. Bos. Mak. Apa dia kata mak? Makan kau. Makan kau. No. No, buat dia makan ni. Oh no. Jom. Baik, dah pula.
Mampus kau alamak. Oh no. Saya tak nak miau guys. Saya tak nak miau guys. Memang creepy ya kalau saya miau. Makan tu. Makan kau. Makan. Makan. Mampus kau. Makan aku. Siau lah. Saya ajak kucing saya. Sini. Aku fuck kau. Ini sorry dah bercarut ni. Siau lah bercarut. Aku tak boleh tu. Mulut aku ni tak boleh tahan. Mampus kau. Makan. Mak jangan marah, Mak. Mak kita pun ni. Apa dia lebah? Kan macam dekat cerita Gumball tu kan? Okay, bos-bos ni memang terbaik ni. Makan. Makan kau. Sedap tu. Okay. Tepat-tepat guys. Pusing. Oh, saya faham kelemahan dia. Kalau saya ni, saya pukul, dia pusing. Mati pula. Kau tahu tak, otak aku dah sakit. Dah lah dengar mati. Lepas tu nak sebut miau lagi. Ya, memang. How can I do this lah? Okay lah. Saya akan sebut sebagai challenge Tapi benda ni macam mengarut guys Sebab benda ni pun request daripada orang untuk challenge. Okay. Sekarang Bapak. Oh, tu kucing aku. Kucing aku bukan aku. Tu kucing aku. Walaupun aku tak ada kucing, still aku ada kucing lagi. Aku ada kucing guys. Serang mak ni guys. Alamak, astagfirullah. Betul-betul lah guys hari ni Kali ni betul lah. Alamak, tu juga. Pening.
Motak. Kucing. Sini, sini, sini. Miau. Dah, tu miau aku. Kasih miau tu. Review. Nice. Itu pasti kita kena menang lagi. Bateri saya ni nasi ada nasi. Kali ni saya tak miau, miau saya lain sikit. Apa benda ke? Tak jatuh pun ni. Nice. Baik tu, korang request game yang baik-baik ya. Dua. Saya rasa masa yang saya tengah satu baru saya ban nanti. Mana lah kau? Wah. Lama satu. Tak menang-menang tu game ni. Betul tu cakap. Game ni kalau aku main memang tak pernah menang. Aku rasa 3 jam habis game ni tu tak. Sebenarnya ada part 1 tau. Kalau tak ada part 1 main sampai habis, aku rasa kita tak boleh. Cuba kalau kita tak bunuh benda tu. Cuba lah. Alamak, mati pula. Alamak, salah. Sip. Alamak, kena pula. Alamak. Itu adik kita kan? Yang ada dekat Hollow Knight 1. Ni memang kucing saya kena buat lagi lah. Miku Fender 123. Hello Mikumo lah tu Mikumo semalam ah. Kenapa dia tak ada? Dia check tapi dia tak ada. Mikumo, where are you Mikumo? Sorry bro. Sebenarnya saya sakit dah. Makan tu alamak, ni makan kau. Makan. Sedap. Itu bind masa bateri habis.
FPS dia tinggi bila saya ni. Kau tahu tak, time aku nak bind, time tu lah dia nak bunuh aku. Biar tadi aku miau. Tak payah miau lagi, kita tukar yang lainnya. Kita tukar miau dia dengan cara miau. Pusing aku tu. Pang. Sakit untuk lain ni. Mak kita. Bisul pula. Baik tu, cepat-cepat aku. Mati. Boleh skip siapa yang tengok replay boleh skip. Miau. Dah. Jangan ikut sekali kucing. Oyen jangan ikut sekali Oyen. Kali ni kita kena betul-betul lah. Kita kena tak dekat tengah ni. Sebab kemungkinan dia aku kat sini. Begini Bila dua kita ni. Ini basic ni. Nampak. Nice. Dia bawa anak dia pula. Nice. Nak kena bisul dia ni. Miau. Kucing, Oyen jangan sibuk. Oyen kalau nak miau sekali, Oyen kena join kena join community channel saya dululah. Oyen. Cringe bodoh tu. Cringe sangat. Kita bodoh suara dekat nak cakap cringe memang cringe lah, tapi macam dah nama lelaki pun dah memang challenge. Nak buat macam mana challenge? Semoga anak dia
kena juga. Anak. Kita kalau boleh kita tak payah bunuh dia dulu lah guys. Sebab bila kita bunuh, alamak dia dah nak bunuh. Oh, kalau kita bunuh, bind kita akan jadi banyak. So maknanya kita kena bunuh untuk dapatkan. Boleh 2K tu kan, memang teruk tu. Boleh 2K lah pasal depan aku dulu. Memang sampai sini je tu, memang sampai act ni je tu. Tak sampai act lagi je, tak sampai act 2 pun, baru act 1 ni. Lawan bos ni, lawan bos mak ni. Apa yang aku buat mak? Mak, apa yang saya buat mak? Mak, apa yang saya buat mak? Saya tak buat salah apa-apa mak, saya tak bunuh anak mak pun. Nampak ada saya bunuh. Tu pun sebab dia yang pukul. Daripada pukul ni aku nak main terus. Aduh, asyik salah tekan je. Dia anak dia yang mati. Balik dia pingsan dulu, dia sakit. Anak. Jangan bind dulu. Bind kat sini. Aku bunuh dulu lah. Kita apa? Still satu lagi guys. Jangan mati. Sabar. Masih baik. Meow and meow. Don't want to give you mau. Oh Yin buat apa kat situ Yin? Jangan main yo Yin. Oh Yin apa Yin? Oh Yin tak nak. Oh Yin nak main juga lah. Mos. Si Mos kau. Nah, jawab dia kita lompat di sini. Oh, aku faham. So kalau dia pukul kita gini je. Dia serang, kita lompat ke depan je begini. Aku kita pukul dia.
Tak pukul dia. Duduk anak tu. Duduk anak. Bawa Jangan fikir bukan-bukan bawa Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Anak lagi. Lemak kena juga. Okay, first thing first. Kalau dia datang, kita terus lompat ke depan, bunuh anak dia. Itu je benda yang penting. Ke depan, kita bunuh anak dia. Lepas tu kita ni balik. Kalau dia datang depan, ke depan, kita bunuh anak dia. Ke depan, kita bunuh dia pula. Sana. Nak kena bunuh pula. Nak menang rasa. Anak dia. Sabar, dua lagi je. Anak. Lemak tiga lah. Sikit. Yes! Finally, we made it! Kena collect lagi. Nice, we made it! Ascend. Sakit pula. Aduh, sakit. Pasal kita sakit apa? Mati. Tadi saya dah dengar bunyi orang ketawa tadi. Nenek ke? Nenek. Up with you, up. I won't have you dying on my floor. Bangun. Saya apa ni? Kenapa kamu mati di lantai saya? Itulah. Good. Nenito. Oh, ni dia Oh. Kamu akhirnya bangun juga. Kamu harus... Saya tak pandai sangat ni. Traveler. Kamu tak boleh untuk menghabiskan energi kamu. Dan saya yang tua ini pun... Temiyan. Oh. Saya nampak sekarang. Madam. Welcome to the kind I had reason to be worried. Mungkin ada yang tak ada saya ni. Ataupun orang yang secara replay ni mungkin pandai bahasa Inggeris. Magina Fora. I am no pilgrim. I am a hornet. Oh, nama dia Hornet. Dan saya sampai di tempat kamu dengan no choice apa on my own. I was brought to your kingdom by force, captured by strange bugs, click and wheels. Oh, how curious! Bugs of the cathedral at the summit of our land, they veil themselves in the service to their fate
Or perhaps as slaves to something greater. Fadastama. Then I shall seek their cattle if the veiled bugs will go to such lengths to bring me here. I intend to find out why. Oh, alelo. Farash is a... Remember, Teddy, yours is no pilgrim's spirit. You're the bearing of a hunter. Welcome then, first traveler, to Farlam, our holy yet haunted land. Mimido. Before you depart, permit an old bug a brief warning. Best keep that weapon dorn. Our kingdom is gripped by a curse. Its path grow wild and dangerous, and through something still attempt the climb to the citadel as a kalau crash none return to speak of what they see. The group citadel. New objective Saya nak letak kat 2K je. Kalau saya letak dekat 2K aku tak ada masalah. Cuma yang bermasalah ni benda lain lah. Nenek, bye nenek, bye. Bye nenek, see you later ha. You played well, Hunter, and your skill no doubt. So I don't mean any unkindness when I say you still seem a little feral. Pasvin? I was a long time spent captive bound by seals strange to me. My strength is diminished but recoverable. By the time I reach that citadel, I might be ready to face what waits. Bye, Nek. See you later, Nek. So, sekarang ni saya pun tak tahu nak kena buat apa. Siapa ni? Lag ayah saya, lag dulu. Kita mungkin boleh rest kat sini. Oh, baru saya tahu boleh tengok kiri kanan. I'm a fellow pilgrim. Are you about to start your great journey to the holy citadel? Up to? Yanara. I'm no pilgrim, sir. So it seems we will be traveling a similar path. Not a pilgrim? Well, it makes no difference, I suppose. We all must walk the roads up and up, though most of us will fall long before we see the grand gates. If you're wise, you'll stop here and rest a while before heading out into the dangerous world. Jadi dah rest tadi. FPS dia makin rendah je sini. 30 pula. Cakap dengan orang ni. Nak cakap. Oh, you're come to hide down here too? Then this fearful world of there. If you can keep quiet, I don't mind you joining me. That's fine. You've the chosen curious place to rest, ma'am. Oh, orang ni. This bit of bells and the structure around it, they suggest a station for a travel through a one long abandoned. Hey, Wimmers. In a camp, say these bells run around us the lands, great veins of them forged by our Asian skin, and some even say bugs use it to travel through them, and the gilded carriage no less. Surely, fancy travel will be a sin for us pilgrims. We must walk and climb and crawl using only our own major claws. Only those can we prove our devotion. Speak. Apa ni? Banyak weh. Apa ni? Buat apa ni?
Ini kita kena baring ni atas tu. Ini tempat sembunyi dia guys. Tempat sembunyi orang ni. So kita boleh teruskan. Tak ada masa tu nak cakap. Tak ada masa. Oh, selamat. Aduh. Oh, wah, kejap. Kita boleh dapat. Oh. Hey, sini broskis. I'll with you. Bye bye. Wah, ada benda tajam je kat bawah. So scary. Come on. Ada kurang kat dalam. Tumbuk. Dia tanduk saya. Baru saya tahu ada game yang kita jadi bug kan. Kita jadi tumbang tu. Walaupun saya tak letak dekat description Hai brother, kau comel. Comel tapi jahat. Ada apa bawah ni? Ni atas mesti kena turun bawah. Oh no. Makan kau, kepala kau hilang terus. Oh no. Kau ngajar. Serang dulu. Terhantuk pula kau kat situ. Makan kau. Oh no. Boss fight ni dia. Okay, kecil-kecil. Lama-lama jadi bukit. Balik kan? Alamak. Komen pun susah. Saya letak kat sini juga. Saya masuk balik. Nak main gini ke biar macam Oyen tu, Oyen. Asal dia buat, asal dia ni. Saya belum pergi lagi. Oh, banyak style lah dia ni. Mau. Weh. Cakap lawan aku kena ambil ni. Nice. Okay. Terus perjalanan kita untuk dapatkan ni. Tak mati lagi. Hidup. Yep. Saya nak tunggu guna yang kecil je. Sebab buang masa lah.
aku ni pedang bukan biasa-biasa tau. Ren! Speedrun I guess, serius saya malas nak cakap. Untuk lebih cepat kita kena serius. Tak ada style lah. Kita tak boleh buang masa kan. Kita kena cari masa kan. Kita tak boleh buang masa, kita kena cari masa. Kita kena penuhkan nyawa kan. Penuhkan nyawa itu wajib. Apa? Meow and Toyen. 1 jam baik tu. Dah 1 jam guys. Kita kena menangkan satu bos dulu. Ujuk aku. Jatuh. Ada tempat bawah ni ada tempat. Yes, memang ada tempat. Alamak, ngelak 5 FPS Alamak, apa sangat ngelak ni? Apa sangat ngelak? Mungkin ada masalah. Apa sebab bila saya gerak FPS ni makin saya sakit mata kalau FPS rendah ngelak. Nampak? Naik je lah. Lag lah. Hear me out. It's good.
Atau kita main 1 jam setengah saja. Boleh kan? Okay, kita main 1 jam setengah. Esok kita akan lawan bos. Saya malah nak main lama-lama ni. Belum lagi lama. Okay. 1 jam 30 minit. Ni belum lagi 30 minit. Itu nyawa. Mak kena bom-bom. Bahaya ni guys. Baru lawan dengan si kecil guys. Belum lawan dengan besar lagi. Pun dah mati. Siapa yang dah tunggu lama boleh, siapa yang tengok secara replay, korang boleh skip terus. Aku rasa kita bunuh yang atas tu juga. Oh alah, kalau kita bunuh benda tu kita boleh dapat ni. Meow, I don't want to meow anymore. This sucks. Meow. Tak payah aku pening kepala tu kalau aku meow-meow ni banyak kali. Dah lah main game lagi stres. Kita tak bunuh 2 orang. Nanti kita dapat ni juga, dapat free line lah. Tak ada. Oh, maknanya kalau kita dapat tu nasib je lah. Tu nasib. Okay, yang susahnya benda ni guys.
Susah lah guys. Alamak, nyawa tinggal satu je. Macam mana ni guys? Oh shit, here we go again. Mampus kau. Alamak, bapak dia. Dia tanduk aku sampai aku sakit weh. Kita main-main dengan dia. Baik. Masih tak jatuh. Pergi sana. Nampak kau. Pukul aku. Nyawa dah sikit. Dah turun bawah lah. Tak apa guys. Nak balik. Saya tahu saya nak main 2 jam, tapi kemungkinan tak mungkin saya akan main 2 jam Ingat kata-kata saya Kalau saya cakap saya nak main 2 jam, tak mungkin saya akan main 2 jam. Can? Okay, now I'm gonna say goodbye. Wanna say goodbye. Goodbye. Want to say dah lah, tak payah nyanyi. So see you later. See you next time. Bye bye. Jangan lupa picit button like guys dan subscribe.